Hukum berebut harta saka adik-beradik sebab tak puas hati. Itu biasa. Nak jawab mana? Memang orang berebut belaka. Betul tak? Dalam bab lain orang tak berebut. Dalam bab harta memang berebut. Orang pakai piyah, pakai serabang sama bodoh. Lagi. Kalau dalam bab harta. Betul tak? Kerana apa? Kerana harta kita itu fitnah. Nampak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kamu fitnah. Apa makna fitnah? Dia boleh membawa keburukan. Itu makna fitnah. Nah. Lepas badidang lebau. Dah tak kira janggut panjang, janggut pendek, tak ada janggut. Misal cekok, tak boleh pakai belaka. Kepala botak, rambut banyak. Nampak, tak boleh pakai belaka. Gini saja learning. Buat report pada jabat saka. Ada berlaku kematian, semua waris beri salinan, IC dan sebagainya, dia akan ditentukan di mahkamah. Senang, susah masalah. Faham? Cuma dia akan berlaku jugalah kata mengata dan sebagainya. Itu akan berlaku juga. Kerana apa? Kerana manusia ini dia memang jenis nak banyak. Betul tak? Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin, kata Nabi. Kalau setiap seorang manusia itu Allah beri 2 bukit emas, bukan 2 kilo, 2 bukit emas, labtara salisan, pasti dia nak 3 baru kemas. 2 dak apa kemas. Maknanya tamak, banyak nak. Faham? Ma yamla'u fahu illa turab, tidak akan penuh mulutnya, tak akan duduk diam melainkan mati. Mati baru tak boleh. Faham lagi? KO, bahan tanah. Bagi. Lagi ada nyawa, lagi berebut. Kau tua, kau sedap. Kau gila harta. Harta jangan main. Hak tak boleh saka sibuk. Contohnya menatu. Kalau pok tok tua mati, natu puang boleh tak? Tak boleh. Dia paling bising. Mana maka nak bagi ke mana? Bawa hari kiamat. Kena saya nak kubur. Padahal dia natu kan. Betul tak? Tapi orang senyap rumah nak jawab. Kalau nak jawab boleh. Tak pun mesti ingat perut. Mula apa? Tapi natu bising bangun kali. Jadi juru cakap laki dia.